Perasan tak, bila kita nak parking kereta, dia akan ada satu bunyi yang keluar bila kita undur kereta kita tu dah hampir dekat dengan dinding. Okey, tu bunyi apa sebenarnya? Okey, untuk video kali ni kita nak bercakap tentang satu lagi sensor yang paling banyak digunakan lagi-lagi dekat kereta ataupun dekat kenderaan lah. Sensor ni apa nama dia? Okey, ini adalah sensor ultrasonic sensor. Okay, ultrasonic sensor ni dia tak sama macam sensor-sensor lain, sebab ultrasonic sensor ni dia akan ada dua mata. Dia akan ada dua mata. Sebab apa dia ada dua mata? Sebab satu mata tu dia akan generate signal, satu lagi tu dia akan menerima signal. Jadi macam mana sensor ni berfungsi? Okay, ultrasonic sensor ni biasanya kita pakai untuk mengukur jarak. Jadi tak heran dah bila kita undur kereta, makin jauh, makin slow, makin dekat, makin laju, sebab sensor ni berfungsi untuk mengukur jarak antara kereta kita dengan dinding tu. Dia nak bagi keselamatan lah. Jadi kita akan lebih berwaspada lah. Macam mana sensor ini berfungsi? Okay, ultrasonic sensor ni macam tadilah, dia ada dua mata. Satu mata dia akan generate signal, satu mata lagi dia akan terima signal. Jadi kaedah dia adalah sebelah tu dia tembak signal, sebelah lagi tu dia tunggu. Okey, masa yang ditunggu itulah yang menentukan jarak tu. Dia ada pengiraan-pengiraan tertentu untuk kita agak berapa jarak di antara objek dan juga sensor. Ini adalah drone. Okey, kalau korang tengok dekat bawah drone ni dia ada dua mata. Okey, dua mata ni untuk apa? Okey, ini adalah ultrasonic sensor. Okay, biasanya diguna pakai bila drone tu dia nak naik ataupun dia nak landing lah. Sebab kalau tak ada sensor ni, dia akan buta sepenuhnya. Dia tak boleh agak sama ada dia landing atas tanah ataupun dia memang terapung je di udara. Jadi sensor ni memang sangat berguna lah untuk benda-benda yang macam ni. Selain daripada drone, banyak lagi lah equipment ataupun peralatan-peralatan ni yang menggunakan ultrasonic sensor. Tadi kita dah tengok sensor yang telah siap. Macam mana kalau kita nak buat sesuatu ataupun kita macam, aku terfikirlah nak buat something, ataupun macam, nak buat sistem untuk ukur jarak ke, sistem ukur tanah kan menggunakan sensor ni. Boleh ke? Okey. Sebenarnya memang sangat boleh lah, sebab dekat internet pun memang ada banyak sangat dijual sensor ni. Okey, ini adalah ultrasonic sensor. Kalau kita tengok dia akan ada dua mata. Okey. Jadi ini sensor ni nama dia SCSR04. Yang ni memang murah je lah, boleh dapat lah RM3 lebih je macam tu. Okay. Tapi sensor ni dia tak boleh pakai dengan macam tu je, sebab dia perlu program supaya dia boleh mengira jarak tu. Jadi sama juga kita perlukan Arduino. Tak kisahlah Uno, Nano, Pico, tak kisah. Tapi kita sambungkan dengan Arduino. So dari situ kita boleh buat berbagai-bagai projek yang kita boleh buat. Okay, kalau untuk FYP kan, macam-macam lah projek yang diorang buat. Antaranya macam range detector, range finder, nak ukur tinggi bangunan dan sebagainya. Untuk ultrasonic sensor ni, dia akan ada kelemahan lah. Untuk sensor yang lagi precise, sebenarnya boleh pakai LiDAR sebenarnya. TOF ataupun kita panggil sebagai time of flight. Okay, untuk time of flight ni kita akan cerita video seterusnya. Untuk video kali ni kita fokus kepada ultrasonic sensor. Rasanya itu saja konten kita untuk kali ini. Dan apa yang korang nak belajar tadi adalah ultrasonic sensor. Untuk video seterusnya kita akan cari sensor-sensor lain yang lagi seronok untuk dibincangkan dan lagi banyak kegunaannya. Okey, sekian, terima kasih.